حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari, sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, selamat datang. Saya ucapkan ke pentas Sinar Al-Jumu'ah, refleksi khutbah Jumaat, di mana kita akan membincangkan isu-isu yang membawa perubahan, #empowering change, di mana pada hari ini kita dengarkan sebentar tadi bacaan yang begitu menggetarkan hati daripada surah Al-Jumu'ah, ayat yang pertama sehingga ayat yang ketiga. Sebelum saya memperkenalkan panel-panel yang akan membincangkan topik yang begitu luar biasa pada petang ini ataupun pada pagi ini, saya bacakan terjemahannya terlebih dahulu apa yang dibacakan oleh Tuan Qari sebentar tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, segala yang ada di langit dan yang ada di bumi sentiasa mengucap tasbih kepada Allah yang menguasai sekalian alam, yang maha suci, yang maha kuasa, lagi maha bijaksana. Dalam ayat yang kedua, Allah berfirman, dialah yang telah mengutuskan, membangkitkan dalam kalangan orang-orang yang ummiyin, seorang rasul dari bangsa mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan membersihkan mereka, serta mengajarkan kepada mereka kitab Allah dan hikmah. Dan sesungguhnya
mereka sebelum kedatangan Nabi Muhammad itu adalah dalam kesesatan yang nyata. Dan juga telah mengutuskan Nabi Muhammad kepada orang-orang yang lain daripada mereka yang masih belum menghubungi mereka. Dan ingatlah Allah jualah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Sadaqallahul azim. Saudara-saudari, sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, Alhamdulillah hari ini tentunya saya tidak keseorangan selaku moderator anda, Azlan Shah Nabis Khan. Bersama dengan kita, saya perkenalkan Ustaz Qari kita, Saudara Amir Naufal Rifqi Muhammad Rashid. Dan bersama dengan kita dua orang panelis, seorang pentadabur dan seorang lagi daripada wakil industri kalau kita boleh sebutkan begitu. Yang pertama saya perkenalkan pentadabur kita Ustaz Mustafa Muhammad Suki, sahabat sejak zaman belajar lagi. Dan kini antara jawatan yang begitu banyak antara lain yang kita boleh sebutkan adalah penasihat syariah kaki tangan Felkra Berhad. Dan tidak asing lagi, saya kira salah satu platform televisyen yang terkenal di negara kita. Dan bersama dengan kita adalah Ketua Pegawai Eksekutif TV Al-Hijrah, Tuan Haji Namanzi Haris. Selamat datang saya ucapkan kepada Tuan Haji dan juga Ustaz, juga Tuan Qari kita. Jadi kalau kita lihat, tadi kita dengarkan bacaan daripada surah Al-Jumu'ah. Surah yang begitu signifikan. Saya fikir antara surah yang paling popular barangkali. Kita semua sangat biasa mendengarnya, apatah lagi kita setiap minggu meraihkan hari Jumaat tersebut. Dan kita ada khutbah Jumaat, kita pergi solat Jumaat dan ada banyak lagi perkara yang dikaitkan dengan kelebihan dan keutamaan hari Jumaat. Jadi sebelum kita pergi lebih dalam, kita sudah dengarkan bacaan. Yatlu telah dibacakan kepada kita teksnya daripada ayat pertama sehingga ayat yang ketiga. Dan sebelum kita berbincang lebih lanjut, penting untuk kita faham juga apa konteksnya. Kita dengarkan tadi teksnya dan saya ingin bertanya kepada Ustaz Mustafa, apakah konteks di mana kita boleh lihat ada dua sudut. Satu, kedudukan surah ini di dalam Al-Quran. Yang kedua, konteks sirahnya pada waktu ia diturunkan. Apakah suasana, apakah keadaan umat pada ketika itu dan bagaimana dengan memahami konteks tersebut kita boleh berhubung dengan ayat-ayat daripada surah Al-Jumu'ah, khususnya ayat pertama sehingga yang ketiga ini. Silakan Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya muliakan sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Azlan Shah, kemudian Tuan Haji Namanzi dan kemudian adik qari kita adik Amir. Dan Alhamdulillah hari ini kita berbincang tentang surah Jumaah dan barangkali ini siri yang seterusnya menyambung kepada siri-siri yang sebelum ini. Dan bila diajukan pada persoalan perbincangan tadi, kita melihat dalam konteks surah Jumaah ini sendiri sebenarnya berkait dengan dakwah ataupun kita panggil sebagai media itu sendiri. Dia sebenarnya surah ini memang surah media sebenarnya. Surah ini memang surah yang mana bila disebut pada ayat 9 tu idza nudiya lis-salati min yaumi Jumaah, bila mana diserukan azan pada hari Jumaat. Media yang paling sempurna, dakwah paling sempurna, iklan paling sempurna adalah azan. Kerana di situ menuju kejayaan, kita kata menjauhi syirik, kemudian suruh manusia mendirikan salat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi asas kepada konteks sebenarnya ayat ini kalau kita telusuri daripada satu persatu, kita akan nampak daripada sudut asasnya ayat ini boleh kita panggil sebagai ayat madaniyah. Kerana konteksnya adalah khutbah Jumaat itu sendiri. Kemudian daripada sudut seperti mana dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahawa para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in ketika mana mereka itu sendiri dalam keadaan konteks berkhutbah dan meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kepentingan dunia. Hanya beberapa orang saja yang kekal dan yang lain itu wataraku qaqaima. Tinggal kau seorang berdiri. Allah rekodkan tentang bagaimana pedagang-pedagang datang dan berbagai lagi kalau melihat daripada sudut background sirahnya. Cuma saya nak lebih fokusnya ialah kepada ayat tadi bila disebutkan tentang iklan itu. Rupanya kalau kita teliti ayat ini paling banyak menyebut tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, 7 perkataan kalimat yang menyebut tentang Asmaul Husna seperti mana dibacakan tadi. Termasuk Al-Malik, Al-Quddus dan seterusnya. Dan akhir ditutup dengan Ar-Raziqin, Allah yang Maha memberi rezeki. Dan kemudian pada ayat ini juga disebut tentang 7 yang dipanggil sebagai kata ganti nama. Kalau kita tengok tadi dia baca huwallazi, huwa tu kembali pada Allah. Ada yang disebut ayatihi, hi itu kembali kepada Allah, 7 kali diulang. Dan kemudian kalau kita tengok pula yang keseterusnya merujuk kepada perkataan Allah sendiri dan lillah, ada 12.
Bermakna kalau kita pergi daripada ayat 10, ayat pertama sampailah ayat 12, kita akan jumpa 24 kali nama Allah disebut dalam ayat ini, iaitulah kembali kepada yusabbih tadi, bertasbihnya manusia kepada Allah, yang mana Allah mengiklankan dirinya adalah Allah, dialah Tuhan, dialah yang menjadikan kamu, dia yang membersihkan. Jadi di sini konteks asas kepada surah ini supaya kita faham bahawa Tuhan kita ini siapa dan untuk apa kita kenal dan kenapa kita beribadah. Itu dia punya asas dia. Baik. Dan kemudian kalau melihat kepada ayat keseluruhnya tadi itu, pada ayat kedua, yang ni saya rasa cukup penting pula untuk mengiklankan, memperkenalkan siapa yang akan bawa ayat ini. Maka Rasul. Maka Rasul itu diperkenalkan. Siapakah Rasul dan apakah tugas para Rasul. Dan kemudian diperkenalkan pula iklannya, dihebahkan, dimediakan apa yang dibawa oleh Rasul. Ini dipanggil Alkitab wal Hikmah. Maka bila sebut Alkitab, Quran, hikmah itu adalah sunnah Nabi SAW. Walaupun hikmah itu ada sebahagian pendapat daripada Imam Malik bin Anas menyatakan maksud hikmah itu adalah kefahaman dalam agama, pengamalan dalam agama. Maka saya rasa sudah cukup untuk kita memahami ayat ini ialah lebih pada pengenalan siapakah Tuhan, apa yang dibawa oleh Rasul, siapakah Rasul, dan siapa yang dibawa oleh Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ kita akan nampak bahawa ini adalah satu iklan yang sempurna, cukup besar untuk memperkenalkan agama kita sendiri. Wallahualam. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz Mustafa. Saya kira beliau mengulang beberapa kata kunci yang sebenarnya meletakkan jalan seterusnya untuk kita membincangkan lebih dalam surah ini. Di mana kalau kita lihat tajuk yang kita bincangkan, media Al-Quran, tinggikan kalam Allah. Dan kita dengar sedikit konteks tentang bagaimana paksinya itu Allah, paksinya itu Rasul, dan ada perkara yang ingin disampaikan. Jadi bila kita sebut tentang media, Tuan Haji, kalau kita lihat, ramai orang ada banyak tanggapan dan fahaman mereka masing-masing tentang media ni. Dan kalau kita baca pun Quran daripada kisah-kisah para anbiya, orang-orang yang telah berjuang lebih awal daripada sebelum ini, mereka semua pernah berdepan dengan situasi perlu menghebahkan dakwah tu. Dan hari ini kita ada di zaman yang barangkali tak pernah disaksikan oleh manusia, yang medianya sudah bermacam-macam bentuk dan berbeza rupa dan kaedahnya. Jadi seperti mana kita faham terlebih dahulu konteks surah ini sebelum kita pergi lebih dalam. Mungkin Tuan Haji sebagai pengamal media yang sekian dekad telah lama dalam industri ini, bila kita bercakap tentang media dan agama, media dan Quran, bagaimana sepatutnya rangka fikir ataupun cara faham yang sepatutnya kita faham supaya ia bukan hanya soal tanggungjawab itu diletakkan pada orang yang pakai name tag media, tapi kita boleh nampak secara umumnya bagaimana hebahan, iklan, penyampaian itu berlaku dalam platform-platform yang ada hari ini. Silakan Haji. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ustaz Azlan, Ustaz Mustafa, Tuan Qori, kalau kita lihat konteks media pada hari ini, saya suka meletakkan kepada dua keadaan. Pertama, mereka yang bertugas secara kerjayanya di belakang tabir satu-satu media, dan yang keduanya adalah mereka, kita semua ni sekarang pada hari ini adalah petugas-petugas media. Kerana semua yang ada media sosial, media peribadi, yang ada Facebook, yang ada IG, TikTok, kita semua ni adalah petugas media kita sendiri. Untuk konteks yang pertama, bila kita melihat daripada pengamal media, mereka yang bertugas di belakang media, mereka yang menguruskan polisi media, mereka yang menguruskan penerbitan, kameraman kita, penerbit kita, makeup artist kita. Kalau kata kita lihat daripada ayat tadi yang dah ditadaburkan Ustaz Mustafa tadi, memang jelas Ustaz, segala apa yang berada di langit dan bumi bertasbih kepada Allah. Maksudnya petugas media ke, dia seorang PA ke, dia seorang penerbit ke, dia seorang bos ke, dia seorang pemimpin ke, yang melaksanakan tugas dan polisi. Pertama, surah Al-Jumu'ah ni kata kena bertasbih kepada Allah. Maknanya kena mengingati Allah di dalam setiap kerja kita. Kalau dia seorang production assistant lah, dia menguruskan running order, kan kita punya skrip kita ni yang kita kena uruskan. Dalam urusan tugas dia kena ada kalimah dan tasbih kepada Allah. Dan kalau kita lihat kepada ayat yang kedua pula, membacakan, maksudnya Ustaz, kewajipan kita petugas sebagai orang Islam, sama ada petugas profesional kerjaya di belakang media, petugas media, atau kita sendiri sebagai seorang yang menguruskan media kita sendiri, media sosial kita Ustaz. Maknanya kewajipan kita untuk mengambil tugas dan wasiat Rasul
dalam membacakan ayat-ayat hikmah dan sunnah. Maknanya ayat kedua pun selepas Rasulullah dah tak ada, inilah tugas kita sebagai seorang pengamal media, sebagai seorang petugas media untuk diri kita sendiri. Saya melihat konteks pada hari ini, letusan teknologi membolehkan kita sendiri adalah seorang petugas media. Bukan hanya seorang petugas media yang profesional, mereka yang berada di belakang tabir pada hari ini program, mereka yang melaksanakan Quran Hour, Quran Time, tetapi juga kita-kita yang sedang menonton, yang sedang share, itulah tugas kita sebagai media pada hari ini. Kalau saya boleh tambah sedikit kepada soalan tersebut, bila Tuan Haji sebut bermula dengan ayat pertama yang menyebutkan ialah satu fakta bahawa apa yang ada di langit dan di bumi semua bertasbih. Tapi bila kita sebut media, kebanyakan masyarakat ataupun mungkin kita sendiri rasa ada media yang kita anggap yang ni Islamic content. Ya. Yang ni bukan Islamic content, kat sini tak payah tasbih. Ini cerita lain ni, ini nak bagi gelak ke, nak bagi lain kan. Jadi macam mana kita nak faham bahawa pengasingan itu mungkin kekeliruan kita yang perlu ditegakkan ya. Ya, itu merupakan satu kebenaran Ustaz. Pertamanya, kalau kata kita lihat dalam konteks pada hari ini kan, kalau kita seorang audience, kita letakkan, kita bila buka TV tu, kita pilih kita nak pilih channel berita, kita nak pilih channel hiburan, kita nak pilih channel sukan. Dan TV Jerah memanglah tugas kita, dan kita syukur kita bekerja di dalam TV media Islam. So tugas kita memang hakikinya kita perlu melaksanakan kerja dakwah dan kita perlu membacakan ayat-ayat Quran setiap hari. Tu syukurlah rezeki kita diberikan di situ. Tetapi dia tidak menindakkan tugas dan juga amanah seorang petugas media yang berada di saluran bukan berorientasikan Islamik. Selagi mana dia orang Islam, selagi mana audiensnya adalah orang Islam, kewajipan untuk meletakkan dan membacakan ayat-ayat Al-Quran, membacakan kitab hikmah dan sunnah, dan membacakan juga bertasbih, memuji Allah Subhanahu Wa Taala, itu memang satu kewajipan. Dia tidak boleh berlepas diri. Dia tidak boleh kata, Ustaz, saya ni seorang pengurus di saluran drama. Dia tidak boleh kata kerja saya ni nak buat drama cinta saja. Kerja saya ni nak buat drama hantu saja. Tak boleh. Tidak boleh berlepas diri. Selagi mana dia seorang penerbit yang beragama Islam, sebagai orang Islam, di dalam drama itu sendiri perlu ada satu keperluan untuk diri dia meletakkan bagaimana aku merangka satu program drama siri yang meletakkan juga Al-Quran dan Sunnah di dalam pengisian program tersebut. Itu satu tanggungjawab yang tidak boleh sebenarnya kita terkeliru. Kita terkeliru bila kita lihat, oh ni channel drama, tak ada keperluan untuk membacakan ayat-ayat Quran. Kewajipan masih lagi tetap ada. Sebab Allah dah sebut, setiap semua yang berada di langit dan bumi bertasbih. Dan kita perlu ada kewajipan itu dan perlu kita sampaikan juga semua petugas-petugas media, tidak kira di mana saja kita berada, bilik berita ke, drama ke, di lawak ke, kita perlu melaksanakan tugas kita sebagai orang Islam. Maksudnya tidak ada waktu atau zone kita off tasbih tu, kita tidak dalam mode hamba kepada Allah SWT. Setiap masa. Baik, menarik kalau kita lihat juga ayat daripada ayat pertama sehingga ayat yang ketiga tu Ustaz Mustafa. Kalau kita lihat Nabi SAW disebutkan diutuskan ba'atha fil ummiyin, dalam kalangan mereka, bukan kepada mereka, bukan ke atas mereka. Seolah kalau dalam bahasa media ada target audiensnya, sasarannya, dan orang yang menyampaikan itu daripada kalangan mereka, dan seolah-olah ada 4 tahap disebut di situ. Dibacakan, kemudian menyucikan, kemudian mengajarkan mereka kitab, kemudian hikmah. Apakah ada macam tahapan ataupun bagaimana kita nak faham konteks dalam media meninggikan kalam Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana tentunya kalau Tuan Haji pun sebut, di media ada kumpulan sasarannya, ada konten yang sesuai untuk kumpulan tertentu, tidak sesuai untuk segmen yang lain. Jadi bagaimana kita nak faham ayat ni, khususnya apakah maksud ummiyin itu? Kalau dalam konteks ini bagaimana kita menanggapi hal tersebut? Silakan Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bila sebut dalam konteks Nabi itu sendiri diutuskan di kalangan ummiyin, ummiyin ni sebenarnya banyak penafsiran lah di kalangan para ulama itu sendiri. Kalau kita melihat apa yang disebut oleh Qatadah sebagai contohnya, Syekh Dr. Sulaiman Al-Ashqar, maksud ummiyin ni ialah bahasa Arab itu sendirilah. Jadi dalam konteks kita netizen lah. Netizen itu sendiri, maksudnya masyarakat itu sendiri.
Itu daripada sudut konteks lah. Kemudian juga ada yang menyatakan maksudnya ialah ummiyin itu sendiri, dia fokus adalah kepada, sebab kalau tengok pada konteks ayat, hujung tu sebut sesat. Jadi sebelum tu sesat, bermakna kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di, maksudnya ialah orang yang mana sebelum itu tidak ada rasul, tidak ada petunjuk. Ada petunjuk juga mungkin, tetapi lepas tu disesatkan. Mereka sesat. Maka sebab tu diutuskan Nabi di kalangan mereka, dan sudah tentu mesti di kalangan mereka, tidak boleh di kalangan para malaikat ataupun jin, sebab kita pun tak boleh nak ikut malaikat itu bagaimana amal ibadah mereka, jin juga dan sebagainya, maka mesti di kalangan mereka. Maka tujuan Rasul itu sendiri bila mana diutuskan, maka kita sebut tadi ada tahap-tahapnya. Dan ayat ini menarik bila saya tengok disebut tadi, Ustaz pun bacakan tadi, disebut yatlu. Yatlu ni asalnya kita kata membaca, tapi sebenarnya bila kita perhati pada ayat ini, kita akan jumpa 4 perkara. Yang pertama dipanggil yatlu, maksud tilawah. Yang kedua kita akan jumpa tadabbur dekat situ. Yang ketiga kita akan jumpa tafsir dekat situ. Yang keempat kita akan jumpa pada ayat yang ke-8 dipanggil ta'malun, beramal. Jadi kita akan jumpa benda ni. Kita akan jumpa bila kita teliti, sebab tu asalnya kepada setiap orang, sama ada di pejabat, macam tadi Tuan Haji sebut kan, bila sebut tentang bertasbih, tasbih ni dalam konteks satu mungkin lisan. Yang kedua dalam konteks dia sendiri menjalankan amanah. Maksudnya akad, kontrak, apa semua dan sebagainya. Yang ketiga boleh jadi pula daripada sudut konteks. Konten tu sendiri, kalau berita tu jangan fitnah. Kalau berita tu jangan berita dulu sampai benda tak berlaku lagi. Boleh jadi juga kan. Jangan benda-benda yang seperti itu. Itu maksud tasbih. Bila sebut mengingati Allah, ya, kita bertasbih, mulut kita, tapi hati kita, apa yang kita tulis, apa yang kita bincangkan, apa yang kita sampaikan, itu semua menurut apa yang kita panggil sebagai kaedah bagaimana kita hanya sekadar tilawah, tapi kita nak mentadabur. Tadabur maksudnya apa? Reflex. Diri kita keluarkan apa yang kita kata. Contoh, ayat ni kata kena bersihkan diri. Oh, kita sebagai orang Islam kena bersihkan diri. Ayat ni kata kita kena baca Quran, kita kena baca Quran. Itu refleks pada diri kita. Dan tafsir ni kita kena membaca. Dan yang paling penting sekali Allah ingatkan kepada kita pada ayat ke-8. Ayat 8, 9 ni menarik. Dia ada ta'malun, ta'lamun. Ta'malun kamu kena amal. Ta'lamun ilmu. Sebab tu kalau kamu tahu kelebihan Jumaat apa semua, ada ilmu. Maka di sini bila sebut tentang ta'lamun dan ta'malun, maka dua-dua benda ni adalah peringkat yang paling akhir dalam pengamal media. Kita sebagai yang ada media, contoh kadang-kadang kan, kita nak tulis kat media sosial ni 8 kali. Padam tu. Ni kan ada orang terasa ni, ada orang terasa ni, ada yang terasa dan sebagainya. Lepas tu kadang-kadang kita tulis, semalam tulis, hari ni meninggal lah. Contohnya. Kan? Jadi kita kata benda-benda macam ni dia akan pergi kepada apa sebenarnya yang kita nak sampaikan, dan media itu cukup penting untuk kita terjemahkan apa itu kalam Allah, kalam Rasul, dan kita nak tinggikan. Wallahualam. Subhanallah, walaupun ringkas, padat, ada banyak yang boleh dihuraikan lagi, tapi tentunya kita akan kembali selepas ini. Kita berhenti berehat seketika. Saya mengajak saudara-saudari, tuan-tuan para penonton untuk terus bersama dengan siaran ini. Kita jumpa sekejap lagi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih saya ucapkan kepada qari kita saudara Amir Naufal Rifqi di atas bacaan yang begitu meruntun hati tadi. Dan saudari, selamat kembali saya ucapkan ke Sinar Al-Jum'ah dan kita sedang membincangkan satu topik media Al-Quran, tinggikan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita bincangkan tadi dalam pusingan yang pertama tentang bagaimana ayat yang pertama sehingga ayat yang kedua itu bicaranya tentang konsep media, bagaimana menyampaikan maklumat kepada audiensnya, kepada sasarannya. Dan menarik tadi apa yang ditinggalkan oleh Ustaz Mustafa dalam jawapannya tadi, menyebut bahawa subhanallah ataupun merasakan hidup bertuhan, bertasbih kepada Allah bukan hanya pada ucapan. Jadi mungkin saya nak mula dengan Tuan Haji Namanzi. Kalau kita lihat antara kita panggil kritikan ataupun komentar orang terhadap media apabila dia bernuansa Islam, mereka anggap maka dia mesti berbunyi-bunyi Islam. Setiap 20 saat dalam drama tu kena cakap insya-Allah, kena cakap masya-Allah. Apakah itu pokok di apa yang kita bincangkan ataupun nilai macam tadi Ustaz pun sebutkan, jangan sambil insya-Allah tapi berbohong, menyebarkan fitnah, menuduh orang bukan yang apa mereka lakukan. Jadi bagaimana nak faham supaya bila sebut media dan Islam, dia bukan gambaran yang mungkin orang sebut ini cringe. Dengar je cringe. Jadi mungkin silakan Tuan Haji. Okay, pertama bila kita lihat, memanglah kalau orang melihat bila bercakap tentang media Islam ni, orang melihat ceramah, orang melihat bacaan tadarus Al-Quran. Sebenarnya yang lebih penting adalah apabila kita nak mengatakan kita ni orang Islam yang sedang menguruskan media, yang merupakan satu platform menjadi tempat bercambahnya dakwah. Tanpa meletakkan, even kalau tidak bercakap TV Hijrah sekalipun, semua media boleh ada elemen media Islam. Kerana mengambil pendekatan dan juga apa yang dinyatakan, yang difirmankan. Terutamanya kita mengambil roh dan konsep khutbah Jumaat, setiap Jumaat kan. Kalau kata setiap TV station meletakkan hari Jumaat sebagai hari meletakkan program-program yang berasaskan Quran, yang berasaskan dakwah, amal ma'ruf nahi mungkar. Kalaupun tidak secara tadarus, tetapi mengambil ibrah dan juga rujukan daripada Quran dan bercakap kepada audiens target mereka. Setiap channel ada target mereka. Kalau kata kita sebagai pengamal media, orang Islam boleh bekerjasama, kan Ustaz? Setiap media tu kalau kata kita ada 20 media di Malaysia dan semua media memainkan peranan, bercakap kepada konteks dan audiens mereka sendiri, kita barangkali akan mendapat capaian dakwah dan ayat-ayat Quran ni mampu dibacakan dan ditadabbur dan difahami dengan lebih ramai orang. Sebab TV Hijrah, audiens kita memang primary dia mak-mak kita kan, memang minat lah dengan TV Hijrah. Tapi audiens yang lain tu, saluran-saluran media lain mampu juga untuk melaksanakan tanggungjawab mereka. Kalaupun tidak 100%, tapi mesti ada sedikit pecahan, peratusan. Dan kalau kata dia ambil roh dan juga semangat, setiap hari Jumaat ada khutbah
Apa salahnya Ustaz? Program hiburan, channel berita pada hari Jumaat fokuskan kepada ibrah dan berita tentang Al-Quran, tentang Islam, tentang Rasul. Boleh saja garapan tu. Sebab ini media ni kita bercakap tentang industri kreatif. Boleh saja kita berbincang dengan asatizah kita, boleh saja kita berbincang bagaimana kita nak buat satu garapan program. Drama baik, berita baik, program lawak baik. Tetapi adanya pendekatan yang disebut di dalam surah Al-Jumu'ah. Baik, bila Tuan Haji sebut tentang kreatif, barangkali yang mungkin paling dekat kita kaitkan kreatif ni dia menarik. Jadi bila kita terdengar tadi Tuan Qari kita bacakan ayat yang ke-9 daripada surah Al-Jumu'ah tadi, kalau kita perhatikan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid dengan kata kuncinya mengingati Allah. Dan kemudian disambung, dan tinggalkanlah jual beli. Benda-benda menarik yang lain ni tinggalkan. Jual beli ni menarik kan? Lagi-lagi yang online apa semua ni lagi menarik. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Jadi saya nak tanya kepada Ustaz Mustafa, kalau kita lihat suasana umat hari ini, saya tak pernah lagi jumpa siapa-siapa yang bagi tahu pergi ke masjid tu tak sabar nak dengar khutbah. Dan itu satu benda yang menarik yang selalu saya perasan tu, dia dah siap untuk quick power nap dia. Dia dah selesakan pakaian dia, dah makan kenyang-kenyang, masuk je, ittaqullah je, padam. Jadi apakah mungkin elemen yang kita perlu lihat semula, kerana khutbah barangkali pada zaman Nabi SAW itulah media yang paling utama. Ribuan orang berhimpun setiap minggu, dan sehingga Allah khususkan satu surah yang menegur perihal jangan kesampingkan main-main dengan khutbah Jumaat ni. Dia sebahagian daripada salat dan kamu tidak boleh miss, pergi terganggu dengan perkara lain. Jadi mungkin Ustaz boleh berikan sikit konteks juga supaya kita boleh kaitkan, dan bagaimana hari ini kita nak tambah baik. Dalam suasana kita faham adanya peraturan, tapi ada juga elemen kreatif tadi tu untuk sampai, dan lebih-lebih lagi anak-anak muda dan sebagainya. Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Ustaz Azlan, Tuan Haji Namazi, Amir. Bila kita melihat daripada sudut teks dan konteks ayat ini, yang menarik je sebenarnya dia ketua. Jadi ketua itu walaupun dalam Quran banyak sebut ya ayyuhalladzina amanu, biasanya lelaki dan perempuan biasanya, tapi ayat ni dia fokusnya lelaki. Jadi lelaki sebagai ketua dan dialah tukang khutbah, dialah yang kena pergi masjid dan sebagainya. Maka Allah sebut bila mana telah pun dikumandangkan azan. Maksudnya kalau kita tengok daripada sudut start dikumandangkan azan, terutama bila khatib naik atas mimbar. Para ulama semua daripada mazhab semua sepakat bila khatib atas mimbar, maka semua jenis jual beli online ke, bayar sewa ke, bayar TMB bill ke apa, waktu tu tak boleh lah. Sebab itu adalah waktu dia. Sampai bila? Sampai habis selesai solat. Lepas solat tu Allah kata fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Pergilah. Tapi Allah ingatkan lagi. Itu menarik tadi bila disebutkan tasbih, kemudian kamu kena berhenti kejap, ingat Allah. Maksudnya fokus betul-betul. Lepas tu lepas habis tu selesai, kamu pergi apa? Fantashiru fil ard. Tapi kena ingat, kamu cari duit ke, cari apa ke, masuk kerja, masuk apa, kamu kena ingat balik Allah. Kan, wabtaghi min fadlillah. Kamu kena cari, kena ingat balik Allah. Maksudnya bab masuk kerja, hukum hakam ikut balik. Bab kamu tadi iklan media apa semua ikut balik dan sebagainya. Jadi bila kita melihat kepada khutbah itu sendiri, saya nampak sebenarnya khutbah tu iklan yang cukup dahsyat. Bila mana kita merenung dalam pandangan Imam Mazhab Imam Syafi'i sebagai contoh, khutbah ni ada 5 rukun. 5 rukun tu semua iklan. Iklan yang merujuk kepada nak bagi tahu pertama rukunnya kena sebut alhamdulillah. Puji balik Allah tadi. Tu nak kenal balik ini adalah Allah. Yang kedua tadi sebut tentang takwa, kan? Sebut tentang takwa. Maka kena sebut takwa. Bertakwalah kamu, kena sebut. Kemudian yang ketiga rukun dia ialah kena membaca ayat Allah. Kalau tak baca tak sah khutbah. Kena baca ayat Allah. Yang keempat kena apa? Perkenalkan balik Rasul. Siapa? Rasulullah SAW. Kena selawat kepada Nabi. Dan yang keempat, yang kelima kena doa kepada kaum muslimin. Kalau benda ni tak diuruskan dengan cara yang terbaik, sebab tu saya nampak kadang-kadang, pertama sebenarnya dia bukan isu pengkhutbah juga kadang-kadang, tapi isu penulisan khutbah. Sebab tu hari ni saya ada kawan-kawan sahabat ni yang memang buat kursus khusus tulis khutbah. Supaya khutbah ni, pertama kita boleh faham, kadang-kadang tak cukup staff untuk menulis khutbah tu. Yang kedua kadang-kadang itu adalah isu-isu yang terkait dengan tugas-tugas yang lain, tak sempat. Itu satu. Yang kedua, bila mana tak sempat, dia akan copy paste saja. Maksudnya, ia telur saja, tadabbur tak ada.
Ya telu maksudnya ambil Quran, baca, kita lalu topik, kita baca je. Tapi apa yang nak dapat daripada tu? Yang agak membumi, yang berkait dengan isu-isu semasa, isu Palestin, isu kematian, isu apa yang berlaku pada hari ni. Nampaknya ada sikit kepincangan dekat situ. Maksudnya dia tidak terlalu membumi pada dasar khutbah. Jadi maksudnya tak boleh juga, sebab saya kadang-kadang melihat orang mengkritik pengkhutbah. Pengkhutbah ni kalau kita tengok, kita tengok secara rekodnya, kita pergi kat kampung-kampung, ini case study, yang itulah khatib yang ada. Gigi tak ada ke apa ke, sampai tahap nak khutbah Jumaat tu, hari tu imam sakit. Imam memang tak daya. Pakat ramai-ramai pengurusi apa benda semua, pergi rumah, angkat imam tu, bawa pergi tu suruh khutbah juga. Di mana pelapis-pelapisnya. Jadi maksud bila kita sebut tentang media, tentang perkara ni, hatta ada kampung juga saya pergi tengok secara realiti, kena kira cukup tak 40. Maksudnya iklan kita tak sampai. Maksudnya dakwah cara kita tu tak berapa nak, maksudnya untuk menarikkan, mengkreatifkan khutbah itu, saya ingat perlu kerjasama semua pihak lah. Daripada pihak kita kata atasan ke, pihak majlis agama dan pihak pengkhutbah sendiri. Dia tak boleh kita salahkan, khutbah baca mengantuk macam mana nak ni, tak jadi juga. Kerana teks khutbah itu juga. Jadi kita kata ini semua kena main peranan cara berkhutbah, kaedah, gaya, konteks, teks dia dan orang yang berada di sekelilingnya, maka benda ni perlu diiklankan dengan sebaik mungkin. Allahuakbar. Mungkin satu hal lagi Ustaz Mustafa, menarik tadi Ustaz sebut tentang satu elemen penulisan. Itu ada elemen kreatif penulisan. Kemudian ada penyampaian, itu ada elemen pengucapan awamnya, bagaimana retoriknya dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat dalam Quran pun, tadi Ustaz pun ada sebut beberapa hal yang memetik keindahan. Quran ni indah, dia bukan sekadar fakta teks yang kering. Dia ada keindahan bahasanya, susunannya, penceritaannya. Jadi mungkin tentu kita nak bercakap soal perubahan yang besar tu, makan masa, ada banyak perkara. Tapi mungkin sebagai seorang khatib yang mungkin muda ataupun sudah ada tanggungjawab tersebut, apakah mungkin tips Ustaz? Kalau kita tengok adanya ayat tapi tidak ada tadabbur, mungkin apakah perkara-perkara kecil yang boleh ditambahkan dan itu menambahkan nilai dan keindahan ataupun kesan, impak daripada khutbah? Mungkin Ustaz boleh cadangkan pengalaman Ustaz sendiri sebagai seorang orator, seorang penulis. Ada perkara-perkara yang boleh dikongsikan. Okey, pertama sekali kita kadang-kadang pengkhutbah, kadang-kadang siap sekali ejekan masjid dah sound dah. Ustaz, baca teks khutbah tu. Jangan berkhutbah. Baca teks khutbah. Bermaknanya kita kena membaca lah tu daripada awal sampai akhir. Jadi saya nampak caranya ada beberapa keadaan. Yang pertama sekali sebenarnya apa poin penting khutbah hari ni. Dan bila sebut tentang ayat Quran, sebenarnya tak payah banyak ayat Quran. Satu ayat Quran tapi diulas dengan cukup kesan dan mendalam, itu sudah cukup. Sebagai contoh, kita ambil satu ataupun dua ayat, ataupun contohnya kita ambil ayat yang pertama, sudah cukup untuk mengenalkan manusia kepada Tuhan dan apa tindaknya, apa refleksnya dan apa yang kita perlu buat. Itu sudah cukup sebenarnya. Cukup pada ayat Quran. Kadang-kadang kita tak tahu di mana, di situ, di sini dan sebagainya. Semua masuk dalam khutbah kan. Jadi kita kata itu kaedah dia. Kemudian kalau ada hadis pun mungkin satu cukup hadis. Tapi kita memahami kaedah yang sebenar. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada sudut penyampaian, khutbah ini dia bukan jerkah tau. Naik je innal hamdalillah pun supaya orang tak tidur kan. Itu satu benda yang baguslah. Dia ada pasang surut dia, dia ada turun naik dia. Ada benda-benda yang tertentu. Kadang-kadang saya pelik ada setengah orang waktu doa tu semangat betul. Sedangkan doa ni kalau ikutkan sebenarnya waktu doa ni kita merintih pada Allah. Ni kan Allahumma filil muslimin wal muslimat. Macam nak lawan dengan Palestin. Bukan nak lawan dengan Israel kan. Jadi kita kata kadang-kadang tak kena juga daripada sudut tu. Jadi kalau nakkan range khutbah, kalau semua nak tinggi pun tak jadi juga. Jadi dia kena tengok. Sebab tu kita kata kursus pengucapan awam pun semua tadi tu, dia sebenarnya tak susah pun. Kita banyak saluran-saluran media yang ada tadi tu, buka kita tengok, oh yang ini gaya dia. Oh yang ni gaya dia. Oh rasa yang ni nampak macam berkesan sikit, boleh praktis. Sebenarnya kalau kita pergi pengucapan awam kadang-kadang kena bayar. Itu cerita lain pula kan. Tapi kalau dah memang buat secara percuma, alhamdulillah. Jadi konteks tu kita tengok memang main peranan yang sangat penting. Bagaimana dengan satu ayat yang diulas semata-mata dan ia memberi kesan, dia cukup besar. Cukup besar. Dan sebab tu kalau kita tengok Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, bila mana disebut oleh Imam Az-Zahabi, mengkhatamkan surah Al-Baqarah ni dengan konteks dengan teks 12 tahun. Bermakna sehari berapa ayat? Jadi konteks tu sebenarnya ialah kita memahamkan. Sebab tu Jumaat, hari yang kita kata nak bagi ta'lamun tadi tu, nak bagi ilmu, nak suruh orang beramal, smart, sikit, kecil, tapi sudah memberi kesan. Sudah cukup. Wallahualam. Subhanallah. Terima kasih banyak Ustaz Mustafa. Saya kira itu memberikan satu gambaran yang kita boleh juga lihat daripada sudut media ni. Kalau zaman Nabi SAW, para sahabat, sebelum adanya media seperti hari ini, barangkali bentuk bagaimana khutbah yang diucapkan di satu tempat yang mungkin ada 100 orang boleh sampai ke seluruh dunia ni ditulis. Itulah demikian kita baca khutbah
perpisahan Nabi dan sebagainya. Tapi hari ini saat ketika khutbah disampaikan, ia boleh dipancarkan ke seluruh dunia. Tapi bagaimanakah? Contoh, kita ada banyak mungkin siri drama yang kita nanti episod seterusnya minggu akan datang. Jadi bagaimana elemen, mungkin bukan hanya menyiarkan khutbah, tapi ada elemen lain yang boleh ditambah. Bagaimana dengan cara kreatif khutbah tu, macam Ustaz sebut, dikecil-kecilkan, diimpakkan untuk kanak-kanak begini, untuk orang perempuan begini, orang tua begini. Mungkin ada cara-cara yang pengalaman media sendiri mengajarkan. Silakan Tuan Haji. Saya melihat ketika waktu PKP, Ustaz, dia merupakan satu tragedi, tetapi saya lihat dia satu hikmah yang sangat besar. Kerana pada ketika waktu tu kita kena reset semua perkara kan. Bila kita reset semua perkara, barangkali ini juga usaha daripada asatizah kita, ulama kita, tok-tok guru kita daripada dulu lagi. Istiqamah di dalam setiap khutbah Jumaat tu menyediakan pengulangan pembacaan Al-Quran. Pada ketika waktu PKP tu, ketika dunia terhenti, barangkali masyarakat di Malaysia bersedia pula untuk kaedah seterusnya, iaitu tadabbur Quran. Penyediaan berpuluh-puluh tahun, beratus tahun barangkali untuk bertadarus Quran, untuk pembacaan Quran, menyematkan Quran ni perlu dibaca sampai masa ketika PKP itu perlu ditadabbur pula. Dan pada ketika waktu itu, saya ingat lagi Datuk Usam, kan, pengerusi dan pengasas Yayasan Warisan Ummah, kata, jom kita kena buat sesuatu. Dan pada ketika itu pula, hari-hari apa yang berlaku, Ustaz? Hari-hari ada PC yang menyatakan kes berapa, kematian berapa, apa semua apa. Semua orang tertumpu kepada berita untuk menunggu PC. Every day. So kaedah tu pula kita cuba usahakan pula, barangkali selepas perasaan mengetahui tentang PC tu, orang takut. Bila orang takut, mereka terus ingin mencari agama. So bila kita buat episod 1, episod 2, episod 3, benda tu menjadi rating yang sangat tinggi dan kita merasakan perlunya berlaku proses yang berterusan. Sebab hari Jumaat tu, bila kita nak bercerita tentang kepada orang ramai, kepada ummiyin, mereka yang baru nak tahu, mereka yang tidak tahu, specialnya hari Jumaat, you kena datang dengan khutbah. Perlunya berlaku proses juga sebelum itu. Daripada hari Sabtu sehingga hari Khamis. Setiap hari perlu berlaku proses pengulangan, mesej disampaikan, hari Jumaat hari special. Hari Jumaat ada khutbah. Hari Jumaat you stop berjual beli. Hari Jumaat you kena dengar khutbah. Hari Jumaat you kena stop dan reset diri you untuk hari-hari seterusnya. Selepas tu jual belilah, bertebaranlah, berlarilah kan. So proses pengulangan, strategi pengulangan setiap hari perlu berlaku, Ustaz. Sama ada di media yang tradisional, konvensional, di media TV ataupun di media sosial. Sebab media sekarang ni bercambah, dia beranak. Setiap media, mereka ada social media mereka sendiri, mereka ada apps mereka sendiri. Setiap hari kalau berlaku proses pengulangan, pembacaan, tasbih dan bercakap tentang Quran, bercakap tentang khutbah, bercakap tentang pentingnya hari Jumaat, pastinya tarikan dan minat orang akan pergi, akan tertunggu-tunggu. Macam mana orang tertunggu-tunggu lah Ustaz dulu kan. Katalah program reality kan, setiap hari ada diary. Tapi hujungnya ada konsert. Nak tengok siapa yang terkeluar. Sama juga khutbah perlu diangkat oleh media sebagai satu hari yang ultimate. Tetapi berlaku proses sebelum itu setiap hari yang mengatakan jom kita hari Jumaat, jom kita beramai-ramai. Dan barangkali khutbah tu, Ustaz, macam mana kita boleh ambil intipati khutbah tu, hari Jumaat yang dikhutbahkan dipecahkan kepada hari Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Apa isi-isi yang kita boleh dapat daripada khutbah supaya kita bersedia kepada khutbah seterusnya. Ada pre and post Pre marketing. and post. Every day proses pengulangan perlu berlaku. Dia perlu disematkan. Baik, mungkin satu soalan sebelum saya pergi kepada Ustaz Mustafa, sebelum kita akhiri perbincangan ini. Ramai juga rakan-rakan media yang dia fikir, oh jadi Ustaz ni sedap lah, dia cakap pahala dia banyak, dia pandai Quran. Saya yang merakam, yang menyiarkan, yang mungkin bekerja di belakang tabir ni seolah-olah tak terlibat. Jadi sebenarnya tidak. Kalau tak kerana dia pasang kamera, tak sampailah ke orang. Jadi apakah mesej supaya kita dapat merangkul semua orang? Ini bukan cerita ustaz atau orang pandai tadabbur sahaja yang melakukan kerja iklan tu. Tapi semua orang ada bahagiannya. Silakan. Abang cameraman yang sedang merakam.
Pagi apabila dia melangkah tugas pada hari ini, dan tugas dan skill dia dalam merakam kamera, memancarkan program ni, itulah dakwah dia. Ya. Apabila dia membaca Quran, dia bertadabbur dengan Quran. Quran mengatakan suruh kita berfikir, kita bertadabbur, kita kena menyampaikan mesej. Dia sedang melakukan dakwah apa yang disuruh oleh Allah dalam Quran dan Rasul, tetapi dalam kaedah kamera dia. Setiap orang daripada kita, apabila kita dekat dengan Quran dan kita mengikuti, kita pergi berjumpa guru, kita bertanyakan, kita ada ilmu, kita ada kuliah, kita bersama dengan mereka. The moment kita dekat dengan Quran, apa saja usaha kita, tak kira kerja apa, media ke apa pun, even ibu dan ayah yang sedang menyaksikan di rumah. Apabila kita ada media kita, ni Facebook ni, dengan TikTok ni media kita. Dengan kita share saja pun apa yang kita bincangkan pada hari ini, itulah tugas dakwah kita. Itu memanjangkan apa yang dibacakan, apa yang ustaz, apa yang Tuan Qori bacakan, dia memanjangkan kepada audiens mereka. Mereka ada 100 orang kawan. Mereka memanjangkan share kepada 100 orang. 100 orang tu memanjangkan kepada lagi 100 orang. Itu kerja dakwah, Ustaz. Dan saya selalu pesan dengan saya punya rakan-rakan di office, di pejabat. Kalaupun kerja dia pada hari itu adalah untuk membersihkan kawasan supaya rakan-rakan lain datang dan selesa bekerja, menyampaikan dakwah, merekod ustaz yang sedang bercakap, itu pun mereka sedang melakukan tugas mereka. Allah. Dan kita tidak tahu niat ikhlas mereka, Ustaz. Kadang-kadang kita yang berada di sini, niat mereka tu lebih ikhlas, lebih diterima. Betul. Kan abang kameraman tu kita tak tahu amalan dia, barangkali amal itu lebih diterima pada ketika dia merakam. Dan sebab dia merakam tu orang tak nampak. Dia merakam kita, orang tengok. So kita kena berjuang dengan sifat kita ni, Ustaz. Betul. Aku orang nak tengok aku ni, aku nak kena share ni, ramai orang akan like aku ni. Tetapi abang kat kamera tu, tak ada siapa tengok dia bekerja. Dia bekerja khusus untuk Allah, kan? Masya Allah. So barangkali dia punya usaha tu, jangan risaulah sekecil-kecil pun Ustaz usaha. Betul. Kan. Di mana saja kita berada, di pengamal media, rakan-rakan media sekalipun, walaupun mereka menulis skrip kepada Pak Imam yang cakap kat khutbah tu, kita tak tahu siapa yang menulis. Mereka dapat bahagian mereka, Ustaz. InsyaAllah. Saya tidak ada apa yang ingin ditambah. Satu nasihat yang cukup penting dan menyeluruh untuk kita semua. Dan saya berikan 1 minit terakhir kepada Ustaz Mustafa untuk kita simpulkan mungkin pesan yang orang fikir, okey, bagaimana ni Jumaat hari ni atau esok ni, minggu depan ni, saya nak pergi solat ni, bagaimanakah perkara yang boleh mengubah pengalaman saya pergi khutbah dan saya rasa lebih terhubung dengan Quran? Baik, pertama kita nampak daripada sudut seruan azan itu sendiri supaya kita jadi orang yang hayya 'alal falah, orang yang berjaya. Dan rupanya menarik pada ayat 10, Allah kata la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang berjaya. Maka nak jadi orang berjaya ni kita kena ikut daripada apa yang kita bincangkan daripada awal tadi. Daripada sudut tadabbur, pemahaman ayat, tasbih kita, Quran kita dan sebagainya. Dan kemudian benda yang cukup besar adalah kita nak istiqamah sampai kita meninggal dunia. Ini benda penting. Sebab tu tadabbur ni dia bukan ustaz. Sebab tu tadabbur dia bukan tafsir. Tafsir para ulama. Tadabbur ni kita. Kita kena rangka dalam kehidupan kita isi-isi penting, khutbah, ayat ataupun apa yang kita dapat, bagaimana setiap hari kita kena isi dengan satu ayat Quran yang kita nak faham makna dia. Kalau tak boleh satu hari, seminggu sekali. Dalam tempoh kehidupan kita 70 tahun, berapa ayat ataupun cukup tak 604 muka surat dan kemudian 6236 ayat tu kita lalu secara ringkas. Maka itulah tadabbur dan itu yang kita nak jadikan orang yang berjaya. Maka kena ada dia punya prinsip yang Nabi sebutkan tadi. Kita nak kenal Quran kita, kenal Rasul dan hikmah sunnah kita. Kita nak pada ayat 10 kita jadi mudah-mudahan orang yang berjaya, insya-Allah. Terima kasih banyak kepada Tuan Haji Manzi, terima kasih kepada Ustaz Mustafa, terima kasih juga kepada saudara Amir Naufal Rifki. Saya kira itulah perbincangan kita. Saya mengajak saudara-saudari, teman-teman yang mengikuti daripada perbincangan ini berawal, yang menonton kita di platform digital, di YouTube, di Facebook, di mana pun anda menonton, tinggalkan komen, nota anda, berikan idea-idea kreatif anda. Mungkin tim dan kru di studio ini akan ambil dan seterusnya mungkin kita boleh kembangkan lagi idea ini dan seterusnya kita boleh bina sesuatu yang luar biasa daripada perkara-perkara yang kecil, insya-Allah. Jadi saya fikir itu sahaja perbincangan kita yang kita ada masa pada hari ini. Jadi semoga Allah SWT letakkan barakah, berikan kita kefahaman yang benar
dan memberikan taufik untuk kita mengamalkan apa yang telah kita bincangkan. Saya Azlan Shah Nabis Khan, mohon maaf di atas segala kekurangan dan kesilapan. Segala yang baik itu daripada Allah SWT. Yang terkurang dan kelemahan itu tentunya sifat manusia, kami mohon maaf. Sekian, jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.